Lepas tu anak pergi minta nak masuk jumpa dengan gosok dia bagi. Kerana dia bagi tu, kerana anak di ketua pelajar. Kita ada bak dia, tunjuk ketua pelajar dia masuk. Boleh masuk dia tanya, kita mari pelajar apa. Anak uyak tu anak pada Januk Thailand. Orang Islam di Januk Thailand, duk main ngaji Azhar. Lepas tu duit tak boleh manhah. Lepas tu kena bayar iramah apa tu ni. Jadi nak mai minta tolonglah. Minta istirham. Nak manhah. Lepas tu kita lama masuk belakang dah ngaji. Cuma duit dia tak ada. Bayi dia nengung tu. Akhir tu anak kata Syekh. Anak dia tak dah habis dah. Kemana dia panggil manhah tu dia bagi 15 orang setahun. Tahun ni habis dah. Tak apalah. Anak nak kertas saja. Kata tak ada pindah habis dah dia. Habis dah. Ada anak kata dah habis dah manhah. Nanti tahu lepas. Lah ni anak nak kertas saja. Goyak tu budak ni boleh duit manhah daripada negeri kotor. Dia dah mikir start tu. Ya tak apa lagi ambil nama lagi. Lepas tu anak kelik esok nak ambil nama, kutik nama semua bagi dia. Ya buat wis lah tu kertas. Dari kau 40 orang. Ya wis kertas tu. Lepas tu kertas ni lah orang kita. 30 orang, 40 orang lah. Kamah. Lepas dia bukan duit. Dia wis kertas aja. Bukan rugi pun dia. Kertas aja kata budak ni. Dengan ngaji Azhar ni. Duit dia boleh manhah daripada negeri kotor. Lepas kotor dia syahur duit banyak. Ya. Boleh. Lepas tu orang kerja nak pakai bahan mana dia tengok surat kertas ni. Dia bukan dia beritahu nak tengok duit. Ada kertas tunjuk kata dia boleh. Kau tu boleh pada Saudi, boleh pada Libya, boleh pada Kuwait. Banyak tempat tu. Saudi pun boleh. Jadi negeri tu bagi. Tapi dia bagi tu melalui apa ni satu Assalamualaikum. Awak mau daripada dari sini majlis di Bakok tu ya tak nama lagi. Jadi alhamdulillah orang kita suka ngaji. Mana orang Taning suka ngaji. Lepas tu banyak pergi Mesir. Ada pergi ngaji misalnya di Saudi, di Kuwait, di Morocco. Di Urdun learning banyak juga. Dulu Syria. Hok mai ana tajribah ana orang kita kau hendak duk ngaji tu ada setengah demo tu dia duk saing sama-sama tani kita. Pergi ngaji pun sekali, kelik ngaji pun sekali, berduk sekali. Tak ada gaul dengan fuarak. Lalu tu dia kelik. Ya ada ilmu boleh lah ilmu tapi dia tak boleh nak kecek. Sebab dia tak saing orang Arab. Sini dia tu learning demo duk ngaji luar negeri Arab ni kita kena bergaul dengan budak Arab. Kalau ngaji sekali yang kita tu. Tu. Lepas tu ajak demo kedai kopi ke apa boleh hidup kecek semua. Tu. Lepas tu kita bayar kan mau stay makan kopi. Homai kita nak loh cekak dengan dia. Dia orang gila ni boleh lah loh. Ni ada jumpa budak pelajar Mesir mari. Dia pergi Mesir, klik Mesir, tak tiara. Sikit-sikit aja. Tu. Malaysia apa tu kak? Pak Kedah duduk sama Pak Kedah. Pak Kelantan duduk sama Pak Kelantan. Kelik di Malaysia, balik tak anda kecek. Dulu anak kenal seorang. Honding doa lasau. Orang panggil. Ni desa. Dia lapis habis tua dah anak banyak lah. Dia duduk lama Mesir. Dia terdengar dia kecek dah. Kata orang Mesir. Dia dengar dia kecek semua orang Mesir. Boya habis selik Mesir dia duduk di Mekah. Lepas tu boleh kerja dengan orang Arab selalu. Pergi haji. Dia pandai cakap Mesir. Dia boleh jual di Medah. Anak jumpa di Medah. Sebelum dia nak kelik Jawi. Tuas pun Cina. Cakap Mesir pun Mesir dah. Kalau dia saing dah orang Mesir. Tu bahaya pula. Tu bahaya pula. Bahaya kerana saing Mesir je bukan saing orang Molek mana. Jadi belajar orang lain pula. Tu. Tu sore. Lepas tu sore lagi
Ingat ani ras umur yo arak aja. Yo saing sungguh jadi ngaji pun kurang. Dok saya aja ngaji dah. Lu saing tok. Tapi ni orang muda-muda fok lagi mesti pasal lagi mana nak kelik Jawi tu dia habis beli kitab banyak di Mesir. Sebab Mesir ni kitab macam-macam ada. Kita nak ilmu gapo di Mesir semua ada. Tapi kena tanya tuai. Tuai kitab tu dia tak tunjuk. Masuk tanya tuai kitab, aku nak ilmu hak goni. Ya. Dia you ada you waktu baik. Ya. Dia tak ada ya tahu aku nak minta wi. Dia munak. Tapi mu kena bayar kau telefon kau gapo ni. Tu. Tu jangan lupa tu. Kitab nak jadi tok bomo, kitab mujarrabat, kitab semua ada. Tak apalah itu setengah molek, setengah tak molek pun kau main. Ayat Quran aja. Ada. Ayat Quran aja. Tu. Kelebihan hak kita tak ngaji di jamaah. Di jamaah tak ngajar ni. Lalu tu kita kena sebelum nak kelik, dia kelik Jawi tak ada kitab ni. Dia di Saudi pun tak ada. Tu kita lama-lama ni. Atau ni anak wasiat dia mau nak kelik, sebelum nak kelik tu beli kitab, tanya kitab gapo hak kita nak di maktabah lebih lagi di belakang Azhar tu. Situ pak jual kitab, pak tebuk kitab. Situ. Lepas tu bagi orang tua nak atas anak dia di Mesir lah. Mesir ke gimana tak kira. Situ kita molek sekali lah orang tua atas anak pergi luar negeri tu. Dia pergi tak najah pun tak apa, boleh fikir yang baru. Boleh siap tajribah baru, dia tengok perkara baru banyak. Tu boleh faedah juga. Pada duduk kapung sampai tua. Itu cuma kita kena tengok anak kita tu nak ngaji sungguh ke tak. Nak ngaji sungguh ke tak. Yang nyanyi orang tu dak atas duit. Dia budak bakok banyak. Budak bakok duduk sekali dengan anak tu dak. Jadi dia tak ngaji ni. Duk nanuk. Duk makan. Penuh bilik dia. Lepas tu anak tanya yang sore tu. Ketemu apa tak ngaji dah. Sain yo wayak sain dia wayak kana. Dia tu fok ni ayuh yo bos de bakok. Takut dong wistak ya di lobby kat ni. Nak wilpah ada muka yo. Atas lagi. Atau mesti. Atau mesti tu boleh baik kira. Tapi ada setengah tu tak. Dia tak ngaji apa. Hak bilik sepiana tu anak saya ngaji Quran. Ketemu ngaji Quran sudah. Ada tahfiz Quran, sekolah Quran mu ngaji tu ya. Son ni sudah. Dia dengar sore ni. Akhir habis Quran. Habis itu kuliah Quran. Lepas tu kelik ngajar buku Quran bakok. Hal lain tu dak itu. Lepas tu dia biasa hisap bakok tadi dia menghisap Mesir pula. Ada juga. Tu kena pesan kamu apa lemo. Jangan jadi gini. Anak kita sungguh nak ngaji, jangan mata main ngaji. Tempat nak mengasuh ada. Tu dapat anak lah tu lah. Jadi sekadar anak tahu lah.